Tolong bantu kami. Encik. Yen, diam. Tapi duit Datuk tadi terjatuh. Kalau duit tu jatuh, maksudnya duit tu dah jadi milik kita. Hai, awak berdua ada nampak duit Datuk jatuh di sini tak? Duit tu? Tak, kami tak nampak apa-apa pun. Duit tu sangat penting Datuk nak guna untuk bayar pembedahan mata cucu Datuk. Kalau duit tu hilang, cucu Datuk mungkin tak dapat melihat lagi. Kenapa Datuk menangis pergi dari sini? Maafkan Datuk, Datuk cuai sampai duit tu hilang. Maafkan Yen, Datuk. Sebenarnya semalam Yen tak cakap perkara sebenar. Jadi betullah awak yang ambil duit Datuk? Sekarang sudah terlambat, cucu Datuk tak dapat melihat lagi. Jangan risau Datuk, Yen akan bertanggungjawab. Betul ke ni? Aisyah? Yen. Kenapa dengan mata Yen? Yen berikan mata Yen kepada cucu Datuk semalam supaya dia boleh melihat kembali. Tapi, kenapa Yen sanggup buat begitu? Sebab Yen nak Aisyah tahu, mengambil barang orang lain tanpa izin adalah perbuatan yang salah. Aisyah minta maaf Yen. Aisyah janji takkan buat lagi. Tak apa Yen maafkan Aisyah. Korang setuju tak Yen maafkan Aisyah?